guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita nak cerita pasal aku mana tadi satu. Okey, dan adik aku dia sokong aku untuk dapat nombor 2. Ni. Okey, so kita okey. Okey, mula-mula cikgu aku kan dia silent kan. Lepas tu semua orang lari. Aku duduk belakang. Lepas tu aku larilah. Lepas tu aku dapat potong 8 orang. Aku duduk 8. Aku potong 8 orang. Lepas tu aku tinggal 2 lagi. Aku tinggal 3 lagi orang untuk potong. Lepas tu aku potong kawan aku, sahabat aku. Lepas tu nama dia Imran yang dia tak tahulah dia minat sangat tengok video aku ke tak. Yang aku sebenarnya aku dah cakap aku malu. Tak. Sebenarnya lepas tu aku potong si Imran tu. Lepas tu aku kejar lagi budak yang bukan kawan aku yang dekat depan lagi tu. Lepas tu aku pergi lari daripada dia. Lepas tu okey. So, lepas tu aku nama kawan aku tu Aras yang depan aku tu. Lepas tu aku lari dekat Aras tu. Lepas tu aku dah nyiau. Lepas tu aku tinggal si Omar lagi nak potong. Aku potong sini, lepas tu Omar potong balik. Sepatutnya aku nak cerita pasal aku dapat nombor 2. Okey. So, masalah dia. So, sekarang. So, mula-mula tak mula lepas. Lepas tu aku potong Umar. Lepas tu Umar tu aku dah nak sampai. Lepas tu aku cakap, Umar bagilah Chan. Biarlah kita gila-gila lah dapat nombor 1. Lepas tu cakap, alah suka hati aku lah. Aku tak ingat Umar cakap apa, tapi aku menjawab je. Umar, kalau aku cakap salah, bagi tahu aku salah. Okey? Lepas tu dia cakap, alah suka hati aku lah. Lepas tu dia sambung lari lompat macam katak. Lompat macam katak pun lari tu. Lepas tu aku sambung lari. Lepas tu aku jalan. Aku jalan. Lepas tu ada kawan aku Haras dekat belakang. Lepas tu aku sambung lari. Lepas tu dah nak menang dah. Tapi jauh lagi. Sikit lagi. Okey, lepas tu aku nak, lepas tu aku nak potong si Umar tu. Lepas tu tapi tak berjaya. Lepas tu dia dah lari, dah masuk, dah menang. Lepas tu aku tinggal lagi adik aku. Abang. Lepas tu aku nyiau. Lepas tu aku macam ni. Macam tu lah. Okey, so lepas tu cikgu aku suruh beratur. Lepas tu Umar dah belakang aku. Umar belakang sekali. Tak. Okey. Imran dia cakap dia dapat nombor 8. Nombor 7 ke nombor 8? Imran dia dapat nombor 8. Mama Adam tu belakang Haras. Alhamdulillah. Okey korang. So, lepas tu Adam korang tu. Okey, lepas tu korang tahu tak dia nak dapat nombor berapa? Dia dapat nombor 4. Aku nak ejek pun aku takut marah. Aku bukan ejek, aku bukan nak belagak, tapi aku nak cakap dia dapat nombor 4, aku dapat nombor 2, bukan aku nak belagak. Tapi aku nak cakap je yang aku ni dapat nombor 2, aku cerita je pasal aku mana tadi. Lepas tu guru besar aku pergi ambil medal lepas tu pakai batu tak gambar. Lepas tu giliran aku pula. Aku pakailah
guru besar tolong pakaikan aku. Mataku. Macam ni. Lepas tu, tangkap gambar. Lepas tu, kau nak tahu tak aku? Lepas tu, kau nak tahu tak? Macam ni guru besar aku bagi. Macam ni. Cok cantik weh. Cantik weh. Korang. Cantik weh. Warna silver. Lepas tu kau nak tahu tak? Kau nak kenapa? Warna apa? Warna gold. Sepatutnya aku ajak tak pernah. Okay. Lepas tu aku cakap, weh korang, jom tangkap gambar sama-sama. Lepas tu cakap, weh Dani pun cantik weh. Lepas tu kawan aku cakap, cantik weh Dani punya warna silver. Lepas tu aku cakap, yelah aku dapat nombor 2. Lepas tu kita, lepas tu aku pun tangkap gambar. Lepas tu aku rasa sampai situ saja. Dan terima kasih. Aku rasa dah habis. Lepas tu terima kasih korang tengok cerita kita kali ni. Korang suka tak? Kalau korang suka jangan lupa like, subscribe, komen, aplikasi. Okeylah guys. Aku rasa sampai sini. Dan jangan lupa like, subscribe Dani dan baik. Aku insya-Allah akan aku rasa akan datang rumah baru bilang akan datang video baru. Tapi insya-Allah akan datang video baru. Tapi kalau sampai aku buat, kalau aku tak buat, aku pun boleh sendiri. Okay, so bye. Korang jangan lupa like, subscribe. Kalau tak memang ini dah begini. Okay, so bye. Korang gila. Kalau guys, aku rasa aku nak buat video horror lah pula. Kalau guys, jom.